Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kami dalam sesi meninjau persiapan UMNO Barisan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri 9 yang dijadualkan penamaan calon pada hari Sabtu ni 18 hari bulan. Dan kita bersama dengan salah seorang pimpinan UMNO bahagian Labu. Betul. Bahagian Rasah. UMNO bahagian Rasah. Dun Labu. Ya, betul. Dun Labu. Kita bersama dengan saudara Irwan Muhammad Suid. Ya. Wan, apa khabar? Baik, alhamdulillah tu. Lama tak jumpa dengan Wan ni. Selalu kita jumpa dekat Jadi Baik kan. Rajin dia pergi training ni. Rajin Wan. Yeah. Baik Wan. Kalau boleh kita nak tahulah sedikit mungkin Wan lama bergiat di Dun Labu ni. Yeah. Boleh bagi sikit gambaran ataupun profil kawasan Dun Labu ni, berapa jumlah pengundinya kalau ingatlah nombor tu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Azizan yang sudi bersama saya pada malam ini untuk menemu ramah berkenaan orang cakap sempena pilihan raya negeri 9 kan. So untuk pengetahuan yang berbahagia Datuk, di negeri 9 ni kita mempunyai 36 dun dan saya di bahagian Rasah mempunyai 5 dun, iaitu Dun Labu, Bukit Kepayang, Serban Jaya, Rahang dan Mambau. So kerusi tumpuan untuk UMNO bahagian Rasah adalah Labu. Dan untuk pengetahuan Datuk juga, Labu ni kita telah berehat selama 2 penggal. 2 penggal ya? 2 penggal. Lama tu, 10 tahun. 10 tahun. 2018 kita kalah. Dan selepas itu, kerajaan perpaduan dan kita pun memberi laluan kepada PKR. Dan kali ini, UMNO ingin bangkit kembali. Jadi, untuk pengetahuan yang berbagai Datuk, Dun Labu ni mempunyai 32,827 pengundi. 32,827 dan mempunyai 6 PDM. Jadi kebanyakan ataupun jumlah statistik pengundi ini lebih kurang 78.9% adalah pengundi Melayu dan melebihi 54% adalah pengundi muda. Jadi ini yang boleh saya kongsikan bersama yang berbahagia Datuk. Yang mana Labu ni adalah satu kawasan yang orang cakap dia di sebelah dengan kawasan Putrajaya ataupun Selangor. Yang mana di Labu ni dia ada estate betul-betul di sebelah dengan Bandar Baru Salat Tinggi. Jadi kalau kita lihat keadaan senario di Dun Labu ni, dia bukannya sahaja orang tempatan yang mengundi. Dan paling ramai pengundi adalah di PDM Jijan. So di dalam PDM Jijan saja melebihi separuh pengundi, iaitu 14,700 lebih. Oh, besar. Pengundi yang ada di dalam PDM Jijan. Yang paling ramai di Enstek. Dan di Enstek ni adalah terletaknya orang boleh kita katakan golongan-golongan profesional dan elit lah. Dan termasuk kuartus kerajaan yang berkhidmat di custom, immigration, yang dikatakan ataupun dipanggil kuartus KLIA. Jadi ini yang menjadikan orang cakap kalau kita boleh kawal ataupun boleh kita dapat undi daripada Enstek tu, kita akan orang cakap boleh menang lah. Cukup untuk menampung lah. Cukup untuk kita menampung. Jadi yang boleh saya kongsikan itulah. Dan dalam masa yang sama juga, kampung-kampung tradisional ni banyak di PDM-PDM selain daripada Jijan. Dalam PDM Jijan tu pun ada juga kampung tradisional, iaitu Kampung Jijan. Betul. Tapi cuma sebahagian kecil saja. Pengundi lebih kurang dalam 2,000 lebih. Dan dalam masa yang sama, di sebelah PDM Jijan adalah PDM LBJ. PDM LBJ kita ada lebih kurang dekat 4,000 lebih pengundi. Dan di PDM Gadung, kita pun ada lebih kurang 3,000 lebih pengundi. PDM Tiroi itu percampuran sikit, pengundinya ada Cina dan India. Dan dalam masa yang sama juga pengundi Cina dan India ni dia tak berapa ramai Datuk di dalam Dun Labu. Dia cuma ada lebih kurang pengundi India ada 4,000 lebih dan Cina ada 2,000 lebih.
Dan di PDM Tiroi ini lebih sikit Cina. Dan di PDM last sekali, PDM Labu. PDM Labu adalah PDM saya, yang mana saya duduk di Labu Batu 10. Yang Datuk kita duduk ni dalam PDM Labu. Kita ada 4,000 lebih pengundi. So satu lagi PDM iaitu dia panggil PDM Labu Ili ataupun PDM Kondok. PDM Kondok dia ada lebih kurang dalam 3,000 lebih. Jadi keseluruhan pengundi kita mempunyai 32,827. Baik, kalau kita tengok tadi profil dia adalah gabungan kampung-kampung tradisi, pinggir bandar dan juga taman-taman perumahan baru. Maknanya ramai juga pengundi-pengundi luar yang menghuni kawasan di Dun Labu. Baik, Wan, kalau kita tengok dari sudut mikronya, apa isu-isu yang biasa dibangkitkan di Dun Labu ni, yang biasa dibawa kepada perhatian kerajaan negeri? Dia berbeza bila lain tempat PDM tu, dia lain isu dia tu. Macam kita lihat di Enstek ni dia kebanyakan taman. Taman ni isu berkaitan dengan anjing liar, berkenaan dengan lampu jalan, longkang tersumbat. Begitulah yang seadanya. Tapi berkenaan dengan di kampung-kampung PDM yang orang cakap kampung tradisional ni, baru-baru ni juga tak silap saya dalam seminggu lebih sebelum ni kita menghadapi banjir kilat. Saya pun terperanjat sebab rumah saya ni selama saya duduk sini dah dekat berpuluh tahun juga. Inilah kali pertama air sampai ke halaman rumah saya. Dan saya pun duduk memikir bagaimana hujan baru 1 jam tiba-tiba air dah melimpah. Bila saya fikir, saya cari balik, saya ternampak sebab penyelenggaraan sungai tu tak dibuat secara khusus, tak didalamkan, tak dilebarkan. Jadi apabila sungai tu tak didalam dan tak dilebarkan, tiba-tiba bila banjir kilat, hujan yang deras, dia tak boleh menampung air. Jadi itu isu yang kebanyakan yang berlaku lah di dalam kampung-kampung tradisional. Berbeza dengan tempat di Enstek sana, sebab di Enstek taman-taman dia perparitan dia baik dan dia pun mempunyai kolam takungan. Jadi air hujan yang berlebihan ataupun deras dia akan masuk ke kolam takungan dulu. Jadi ini yang menjadi isu di kampung-kampung tradisional yang saya nampak. Sekiranya saya diberi mandat lah ataupun rezeki, benda ni kita kena betul-betul fokus untuk kita mendalamkan sungai, melebarkan sungai. Dan sistem perparitan ni perlu diperbaiki. Banyak, sebab saya lihat di banyak kampung-kampung ni, banyak longkang tanah. Jadi saya rasa dah tak praktikal lagi dalam keadaan sekarang yang pembangunan di sekeliling Labu ni amat membangun dengan pesat, Datuk. Kalau kita tengok, kalau Datuk tak jauh daripada sini pun, di Kampung Lamba contohnya, satu projek yang mega iaitu Malaysian Vision Valley telah mula dijalankan. Dan dalam masa yang sama, Malaysian Vision Valley Tech Park yang baru dibangunkan tak jauh daripada sini, dalam 5 minit saja dibangunkan 1,000 kilometer. Jadi sepatutnya lah sebelum projek-projek mega ini dinaikkan, kita perlu memikirkan juga bagaimana sekiranya berlakunya hujan ataupun ribut peti yang mengalirkan air yang banyak dan deras, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada kampung-kampung tradisional ni mengalami banjir. Itu yang saya nampak lah, Datuk. Baik, Malaysian Vision Valley ni idea daripada siapa duluan? Kalau kita lihatlah, Malaysian Vision Valley ni adalah idea Datuk Seri Najib bersama Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan. Inilah antara dua figura yang kita cakap yang sepatutnya kita dah nikmati, orang Labu dah nikmati. Tapi disebabkan kekalahan 2018, semua projek-projek yang mega ni terhenti. Dan orang cakap sepatutnya HSR, High Speed Rail yang ada di Gadung, yang telah sepatutnya berjalan daripada Gadung ataupun daripada dinamakan Labu sampai ke Singapura, kita ambil hanya masa 45 minit saja. Tapi apa yang berlaku ketika 2018, Datuk Seri Najib kalah, di Negeri Sembilan pun kalah, projek ni terhenti seketika. Dan Mencon ataupun yang kontraktor yang mula-mula membuat pun, dia terpaksa cut cost kan, jadi kontraktor pun tak boleh buat dan lari. Dan projek ni terhenti ataupun tersekat daripada sepatutnya dah siap 2024, sepatutnya dah siap, sampai hari ni belum siap. Jadi apa yang saya nampak hari ni baru dimulakan balik.
dan saya rasa baru dalam 60% saja. Tapi tahun ni dah 2026 Datuk. Apabila kerajaan Barisan Nasional jatuh, kita dah terkebelakang sebanyak 6 tahun kita dah buang, 6-8 tahun kita dah buang. Jadi bila Barisan Nasional ni jatuh, keadaan kemajuan negara, kemajuan negeri kita terbantu. Jadi itu yang kalau boleh rakyat hari ni fikirlah. Kalau nakkan kemajuan, bila kita ada kemajuan, ada peluang pekerjaan, sumber ekonomi rakyat tempatan. Jadi bila benda perkara begini terjadi, semua apa yang berlaku ni dah terhenti ataupun dah tersangkut. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok teori pembangunan ataupun teori perubahan, pentadbiran pembangunan, biasanya bila kita mengajak rakyat untuk berubah, dia akan berubah kepada keadaan yang jauh lebih baik. Kalau kita melihat konsep pengislahan dalam Islam sekalipun, kita berhijrah, kita melakukan islah daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Tetapi ironinya, apa yang kita lihat daripada 2018 sampai sekarang, perubahan yang didambakan, yang sangat-sangat diminta oleh rakyat Malaysia, dia berlaku sebaliknya. Banyak wawasan-wawasan yang besar-besar yang kita nampak hari ini, menara TRX, kita tengok menara PNB dan sebagainya, itu semua wawasan besar daripada UMNO Barisan Nasional. Betul. Tetapi hari ini dia berlaku sebaliknya, dan ini yang kita nak bagi kesedaran kepada semua. Tak semua perubahan itu boleh mencetuskan satu kebaikan. Malah dia memberi satu setback atau backfire, kerana belum tentu orang yang menggantikan tu mempunyai kompetensi, mempunyai suatu kebolehan untuk mentadbir dengan baik. Betul. Baik, Wan, kita berada dalam suasana kempen PRN, walaupun akan secara resminya bermula pada hari Sabtu. Ya, betul. Tetapi saya nak tanya, ramai orang cakap di Negeri Sembilan ni terlalu banyaklah yang telah dilakukan oleh Tok Min sebagai Menteri Besar. Banyak yang dia dah buat, banyak lagi yang dia kata dia akan buat sekiranya dia beri mandat sekali lagi. Saya nak tanya kepada Wan lah, dengan mengambil dalam konteks yang lebih mudah kita faham di Parlimen Rasah dan di Dun Labu ni sendiri, apa yang kita boleh nampak yang membangun, yang boleh dibanggakan ketika era mereka mentadbir? Pada pandangan saya lah Datuk, apa yang saya lihat lah, apa yang Tok Min buat dengan Tok Mat buat. Apa yang saya nampak, Tok Min ni dia hanya meneruskan apa yang telah dirancang oleh Tok Mat. Kerana sebelum kita PRU pada 2018, Tok Mat telah melancarkan 2030 Perancangan Negeri Sembilan. So apa yang saya lihat, saya tak nampak. Sebab kalau kita tengok dan kita amati yang sebaik-baiknya, yang berdekatan dalam Dun Labu, saya tak nampak pun pembangunan apa yang dibawa oleh Tok Min. Yang ada hanya Bandar Sendayan. Bandar Sendayan MVV ni semua adalah rancangan sebelumnya, rancangan daripada Tok Mat. So dalam masa yang sama juga, kalau kita nak cakap daripada segi pelaburan ataupun reserve simpanan kerajaan, kalau tak silap saya lah, sebelum Tok Mat meninggalkan kerajaan, reserve simpanan kerajaan kita hampir mencecah 1 bilion. Tapi apa yang saya tahu hari ini, kita berhutang balik dengan kerajaan persekutuan. Jadi bagi saya bukan satu pentadbiran yang amat baik, tapi bagi saya ini adalah kekurangan, ataupun bukan cakap dia tak bijak, tapi bagi saya dia punya pentadbiran tu tak seperti macam mana Barisan Nasional yang mempunyai strategi ataupun perancangan yang begitu panjang. Dalam masa yang sama, pendapatan Tok Mat ni dia pandai memikirkan ataupun merancang bagaimana untuk mencari pendapatan. Dalam masa yang sama macam Jimah Power. Zaman Tok Mat charge air laut, dia boleh charge dekat Jimah Power sebab Jimah Power menggunakan air laut untuk menyejukkan turbine yang menghasilkan elektrik. Jadi air itu pun Tok Mat boleh charge. Tapi itu yang saya cakap, saya dalam dua penggal tempoh Tok Min memerintah ni, saya tak nampak apa yang benda yang baru ataupun pembangunan yang baru dibawa. Apa yang saya nampak hari ini, apa yang dia buat adalah meneruskan apa yang telah dirancang oleh Tok Mat. Baik, saya baru dengar ucapan pengumuman calon oleh Tok Min tadi. Dia bagi tahu tadi antara projek besar yang sedang dijalankan dan dipersetujui ialah untuk membina sebuah pelabuhan
di Negeri Sembilan ni dengan nilai 3.1 bilion. Pada pandangan Wan lah, sejauh mana realistik pembangunan pelabuhan ini dan apakah ia mampu menjana ekonomi setempat dan menyediakan peluang pekerjaan dan lebihan pendapatan kepada penduduk Negeri Sembilan? Ya Datuk, kalau saya nak respon sikit berkenaan dengan pelabuhan yang diwar-warkan oleh Pakatan Harapan ni. Kalau kita lihat, Negeri Sembilan ini adalah negeri yang berhampiran dengan negeri yang dah mempunyai pelabuhan yang amat besar, Westport di Port Klang. Ya. Jadi kalau dalam masa yang sama, apa kepentingan ataupun apa faedah untuk kapal-kapal daripada luar untuk berlabuh di Negeri Sembilan. Sedangkan kalau kita tengok Pelabuhan Klang dengan Johor satu lagi kan, kalau minyak semua akan berlabuh di Pengerang. Ya, dan barang-barang yang berkaitan dengan kargo apa semua berlabuh di Pelabuhan Klang. Mereka telah membuat pelabuhan ini adalah dalam masa yang lama dan dia dah beroperasi dalam zaman BN lagi. Jadi bagaimana dia nak menarik kapal-kapal ni untuk berlabuh di Negeri Sembilan dan apa tawaran yang dia boleh bagi dekat kapal tu untuk kapal tu berlabuh. Itu kita kena fikir. Apa yang dia boleh bagi dalam masa yang sama, di mana tempat yang dia nak buat. Tu satu. Yang kedua, antara Negeri Sembilan dengan Klang ni terlalu dekat. Jadi takkan kapal yang dah biasa berlabuh di Pelabuhan Klang, dia nak berlabuh di Negeri Sembilan, dia nak hantar barang ke mana? Sebab Semenanjung ni bukan besar sangat. Kalau kita tengok range daripada Labu ni pergi ke Port Klang lah dalam 1 jam. Jadi facilities yang ada di Westport, saya rasa mungkin lebih baik dengan apa yang Tok Min nak buat. Kalau kita tengok di Port Dickson pun, kalau dia nak buat pelabuhan Datuk, kita kena tengok dia punya jalan, keadaan jalan. Saya rasa tak sesuai Datuk. Jalan yang ada hari ni pun, kalau kita pergi PD tu, kalau Datuk pergi hari Sabtu Ahad cukup Datuk. Betul. Bagaimana untuk dia menampung dengan lori kontena yang nak bawa kontena yang besar-besar ni? Itu kita kena fikir. Takkan kita buat pelabuhan tapi dalam masa yang sama jalan tak boleh menampung kenderaan yang nak melalui jalan Port Dickson. Itu yang saya nampak lah. Bagi saya, yalah dia boleh tawarkan apa saja. Sebab kita pun dah tahu lah Pakatan Harapan ni orang cakap memang pandai berjanji tapi melaksana belum tentu. Dan kita tengok macam pilihan-pilihan raya yang lepas pun saya tak nampak pun dia tunaikan apa janji dia. Jadi saya rasa pengundi ataupun rakyat dah tahu, dah nampak apa pun yang dia janji, dia boleh cakap tapi bagi saya mungkin rakyat tak boleh nak terima. Sebab benda ni orang cakap realistik. Benda yang nak ditawarkan mestilah benda yang orang cakap realistik, yang benar-benar, yang boleh memberi manfaat kepada rakyat ataupun keadaan setempat. Dan yang menariknya, pelabuhan ini berkonsepkan AI. Dia panggil pelabuhan AI. Sama ada pelabuhan ini betul-betul artificial intelligence ataupun saja nak mengambil hati pelabuhan ini Anwar Ibrahim, AI, walam lah kan. Ini kita tanya je, betul. Bukannya kita menuduh. Ya, betul. Tetapi bila nak cakap ini adalah pelabuhan AI, AI ini sepatutnya dia boleh membantu dari segi produktiviti dan sebagainya. Tetapi apakah AI boleh tawarkan dari segi kecekapan, dari segi kapasiti? Kerana kalau kita datang daripada laut, untuk menuju ke Port Klang dan menuju ke Negeri Sembilan ni sebenarnya kalau dari laut dia tak jauh mana. Tak jauh mana tu? Tak jauh mana. Kalau ikut jalan darat, yelah kita terasa lah kan. Tapi laut tak jauh. Tak jauh. Dia tak ada traffic light. Betul. Kalau kau naik basikal. Tak ada jam. Kalau kau naik basikal daripada sini ke Port Klang tu jauh. Tapi kalau kapal yang berlayar tu, dari segi nautical mile tu, dia memanglah kita takkan rasa ada benefit untuk ataupun an appealing factor untuk mereka set up satu pelabuhan AI dengan perbelanjaan 3 bilion. Pada saya, kemungkinan besar kalau 3 bilion tu boleh dilaburkan untuk menaikkan infrastruktur kesihatan untuk rakyat, itu membina hospital. Saya rasa itu lebih ada manfaat kerana Malaysia ni walaupun jumlah pengguna orang muda meningkat, jumlah orang tua juga meningkat. Betul. Jadi penjagaan kesihatan tu saya rasa lebih baik dan lebih bagus kalau diutamakan daripada kita nak buat sesuatu yang dah ada.
Port Klang tak jauh mana daripada tak sini. jauh tu, dekat je. Tapi yalah, kita iakan aja lah kan. Mereka kerajaan. Tapi tak apa, kita tengok nanti dari segi kebolehkelaksanaan. Baik. Kalau kita tengok suasana senario politik di Negeri Sembilan ni, saya mendengar ucapan Menteri Besar Selangor sebagai pengarah jentera pilihan raya untuk Negeri Sembilan ni. Beliau mengakui ada sedikit kekeliruan yang berlaku dalam isu adat sehingga menyebabkan UMNO Barisan Nasional mengambil kesempatan untuk menggugat kestabilan. This is the word yang keluar daripada mulut mereka. Saya nak tanyalah kepada Wan sebagai penduduk tempatan di Negeri Sembilan ni, apa sebenarnya kekeliruan yang didakwa wujud dan apa sebab dia dituduh kalau minggu-minggu dulu sebelum pilihan raya Johor disebut bahawa UMNO ni pengkhianat, UMNO sabotaj, UMNO tikam belakang, UMNO tepuk atap. Tapi apa yang berlaku di Johor menggerunkan mereka sehingga hari ni mereka tak mengulangi naratif tu. Dah hilang dah. Dah hilang dah. Jadi pada pendapat Wan, apa sebenarnya yang is it true benda ni sedikit kekeliruan ataupun macam mana? Bagi saya Datuk, kita sebagai parti politik dan dia ada red line ataupun orang cakap border yang di antara politik dan adat. Jadi dalam masa yang sama, apa yang dicakapkan bahawa UMNO yang menjadikan keadaan di Negeri Sembilan ni huru-hara ataupun mengambil kesempatan untuk menindas ataupun menjadi orang cakap pengkhianat lah kononnya kan. Pada pandangan saya ini berlaku apabila Menteri Besar yang memulakan dulu mencampuri urusan adat dengan membuat kenyataan akhbar, menurunkan undang Sungai Ujung dan bla 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 lah. Jadi dalam masa yang sama, kita UMNO ni adalah mendukung raja berperlembagaan. Jadi kami di UMNO kita tidak mahu mencampuri urusan adat. Adat biarlah adat yang menyelesaikan halnya. Dalam keadaan dia, kita cuma hanya boleh minta lantik satu jururunding untuk menyelesaikan. Tapi apa yang telah dibuat oleh Menteri Besar Tok Min ni, dia mencampuri urusan adat. Jadi itu bercanggah dengan perlembagaan UMNO yang mana kita menjunjung ataupun mendukung raja berperlembagaan termasuk institusi adat. Jadi tak benar dakwaan bahawa UMNO ni dahaka kepada raja. Saya menafikan sekeras-kerasnya. Sebab ini dimulakan oleh Tok Min sendiri. Jadi bila berlakunya, kenapa pula Menteri Besar yang nak umumkan pelucutan jawatan undang dan sebagainya berkenaan dengan adat? Siapa Menteri Besar ni? Kenapa tak minta Dewan Keadilan Undang yang mengeluarkan kenyataan? Sebab ini bukan berkaitan dengan pentadbiran kerajaan. Ini adalah undang dan raja. Benda ni separate. Jadi kita sebagai orang cakap pentadbir kerajaan perlu memainkan peranan lah. Mana perginya setiausaha kerajaan negeri? Mana perginya penasihat undang-undang negeri? Kenapa Menteri Besar pula yang nak mencampuri urusan adat dan raja? Jadi itu yang saya menafikan bahawa dia mengatakan yang UMNO ni adalah pengkhianat ataupun pencetus terjadinya retakan Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan ni, saya amat menentang keras lah. Ini adalah tak benar. Dan pada mereka yang kurang faham tentang adat pepatih, ya, sebab negeri lain biasanya di bawah Temenggung kan. Jadi mereka hanya faham apa yang mereka faham, khususnya anak-anak muda. Betul. Dia tahu daripada waris daripada ayah turun ke anak dan sebagainya. Tetapi di Negeri Sembilan dia agak berbeza. Berbeza. Cumanya apa yang saya tengok yang menjadi keresahan ialah tindakan eksekutif yang dibuat melalui pejabat daerah. Kita baca diminta dikosongkan kompaun rumah itu dalam masa 24 jam serta-merta. Di serve notice kepada undang di Rembau, undang di Sungai Ujung. Ramai yang kurang faham kenapa perlu dilakukan, kenapa pihak eksekutif perlu melakukan hal sedemikian sedangkan proses dalam adat itu masih belum selesai, masih belum dirungkaikan kerumitan yang sedang berlaku. Itulah Datuk, kalau kita sama-sama tengok bagaimana keadaan berkenaan dengan adat dan institusi kerajaan sampai menghalau
undang Rumbau keluar, undang Sungai Ujong keluar. Ini kita sendiri boleh lihat betapa tidak bijaksananya Tok Min ni sebagai Menteri Besar menguruskan masalah adat ni. Kalau kita tengok, kalau dia betul-betul pandai menguruskan, takkan terjadi sampai sebegini rupa. Sedangkan mahkamah dah cakap status quo. Dalam masa yang sama status quo tu, dia cakap apa yang berlaku hari ni teruskan dulu. Kenapa perlunya tubuh yang barulah, buanglah yang lama. Dan tu saya cakap, sebenarnya kita tak boleh mencampuri urusan adat. Dalam masa yang sama juga, sepatutnya tidak boleh dibuat sebegini. Adat, undang ni dia raja. Dia macam di Negeri Sembilan ni, Tok. Dia ada 4 undang dan 1 Tengku Besar Tampin. Dia orang ni adalah raja-raja tempat tanah dia orang. Tanah tu tanah dia. Jadi bagaimana untuk kita boleh menghalau seorang raja sedemikian rupa? Bukannya saya berpihak kepada sebelah undang sini, undang sana. Tidak. Kita bercakap atas dasar bagaimana untuk menguruskan sesuatu masalah di dalam kerajaan untuk kita memurnikan bagaimana masalah yang berlaku. Tambah-tambah lagi berkenaan masalah adat ni. Itu yang saya nampak tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah keadaan yang sebenar. Dan apa yang saudara Irwan sebut tadi itu adalah sangat tepat dan benar. Kita tidak boleh mencampuri kerana kita bukanlah pihak yang mempunyai kuasa dan authority untuk kita mencampuri. Dan hal ini adat berpatih sudah ada sistem, sudah ada tata cara, tata kelola yang telah berjalan beratus tahun. Betul. Jadi kita tak perlu menjadi generasi yang terakhir ni untuk membuat tafsiran sendiri ataupun untuk kita membuat satu lagi peraturan baru. Kerana sistem ini telah berjalan ratusan tahun. Jadi sebaiknya pada pendapat kita ialah serahkan balik urusan ini kepada pihak yang berautoriti, iaitu kembalikan kepada luar, kembalikan kepada institusi adat. Dan kita minta supaya dalam kerumitan ini kita jangan menghina mana-mana pihak. Ya, betul. Jangan menghina mana-mana pihak, jangan menghina mana-mana sosok tubuh. Itu baru derhaka kalau kita buat. Tetapi apa yang kita minta, stay cool. Jangan membuat conclusion yang ini betul, yang ini salah. Kita tak berhak untuk membuat satu conclusion A betul, B salah. Itu bukan kerja kita. Kita kembalikan kepada institusi adat biar mereka berbincang, mendapat kebulatan, mendapat muafakat. Yang akhirnya rakyat nak tengok ialah bukan sahaja politik kekal stabil, tetapi institusi beraja juga itu dihormati, dijunjung. Jadi tak benar kalau nak kata UMNO Barisan Nasional ini adalah pihak yang mengacau, yang derhaka. Jadi sebaliknya mereka yang menderhaka itu ialah mereka yang memihak dan mencampuri urusan istana. Urusan istana. Jadi kita kena hadam benda ni betul-betul, dan sebab itulah cara yang terbaik sebenarnya ialah kita kena tukar kerajaan yang sedia ada pada hari ini, kembalikan kepada Barisan Nasional, kerana puluhan tahun Barisan Nasional mentadbir, kita tak dengar nyet pun pasal benda ni. Komen Wan. Ya, betul. Kalau kita tengok apa yang dah berlaku berzaman, memang ada masalah raja. Tapi kita, Kerajaan Barisan Nasional ni berjaya menghadapinya dengan tenang. Kita pulangkan balik kepada adat. Zaman Tok Mat jadi Menteri Besar bukan tak ada. Zaman Rais Yatim jadi Menteri Besar bukan tak ada masalah adat. Ada. Zaman Tan Sri Isa bukan tak ada masalah. Ada. Tapi tak jadi sehingga sebegini rupa. Benda apa yang berlaku ni amat memalukan. Saya sebagai orang Negeri Sembilan pun saya malu apa yang berlaku. Orang tanya bagaimana jadi macam ni, bagaimana macam ni. Saya cakap saya pun nak cakap pun tak boleh. Saya cakap cuma apa yang saya boleh kongsi, satu perkara yang mengatakan bahawa adat ni adalah satu badan yang kita orang politik tak boleh campur. Dan kita serahkan kepada dia untuk diselesaikan. Dan dia ada majlis dia, Dewan Keadilan Undang dia ada sempurna untuk apa yang dia boleh putuskan, dan kita cuma hanya endorse saja apa yang dibuatlah, yang diputuskan. Itu yang sepatutnya berlaku. Kalau daripada awal Tok Min mengikut laluan yang betul, tak akan timbul kerumitan dan tidak timbul bahawa UMNO Barisan Nasional dengan sengaja ingin mengocak
kestabilan. Ya, betul. Jadi ini untuk makluman anak-anak, adik-adik kita generasi muda yang akan mengundi nanti, yang agak kurang arif, dengar sana dengar sini. Jadi kita galakkan cari info yang tepat, tanya kepada orang tua-tua, tanya kepada pihak yang ada authority di luar masing-masing, kerana kita tak nak ada percakaran dibuat secara terbuka, tidak elok dan tidak manis, dan kita pun tidak mahu rakyat jelata membuat spekulasi yang bukan-bukan, membuat satu kesimpulan yang tak tepat, kerana ini boleh kita kategorikan sebagai menghina institusi raja itu sendiri. Jadi ayuh kita sama-sama menjunjung institusi beraja ini, dan UMNO memang tidak, macam Iwan kata pada awal tadi, UMNO memang tidak boleh berkompromi dan bertoleransi sekiranya ada pihak yang ingin mengocak keamanan, kedamaian, kestabilan yang ada di Negeri Sembilan. Jadi kita harap penjelasan ni jelas, especially kepada orang luar yang akan datang yang pura-pura faham tentang apa yang berlaku, macam dia sebahagian daripada institusi adat tu, tolong hormatilah. Tolong hormati. Ini anak tempatan saya hanya memperkuatkan saja naratif. Ini permintaan daripada anak-anak tempatan. Baik Wan, kalau kita tengok moving forward, UMNO Barisan Nasional ni, kita tak menjadi kerajaan sejak 2018, kita jadi sebahagian komponen, sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Soalan saya, adakah Wan rasa kekok kali ini untuk kita bergerak secara solo? Ini bukan keputusan BN untuk bergerak secara solo, tapi kalau kita tengok keadaan dah menetapkannya begitu. Pakatan Harapan pada malam ini, hari Selasa ni malam ni, rakaman ini dibuat, mereka membuat keputusan untuk mengumumkan 36 kursi yang mereka nak tandingi. Jadi apa pilihan UMNO Barisan Nasional? Apakah Iwan rasa kekok kali ni kita duduk bersama dalam kajian perpaduan yang kita tandingi sama-sama, ada understanding hari itu, tiba-tiba kali ni kita terpaksa head on antara satu sama lain? Datuk, beginilah. Kalau nak cakap kekok, saya sedikit pun saya tak rasa kekok. Tak kekok langsung? Tak kekok langsung. Sebab saya berterlibat dengan politik ni ketika umur saya ketika itu baru 21, 22 saya dah terlibat. Saya jadi ketua pemuda cawangan umur saya 23 tahun. Hari ini saya dah 48 tahun, Datuk. Dan beberapa kali pilihan raya saya dah lalui, termasuk PRK. Jadi bagi saya, nak bertanding 36, dia nak, kita boleh bertanding. Apa ada masalah? Kita lawan. Macam dia cakap lawan tetap lawan, okey kita lawan. So dalam masa yang sama, sebenarnya bagi saya inilah sebenarnya peluang yang Barisan Nasional ada untuk membuktikan apa yang telah berlaku selama 2 penggal yang Pakatan Harapan dah memerintah, dan selama berapa lama, 60 tahun yang Barisan Nasional dah memerintah, dia orang boleh fikir mana satu parti yang berjaya membangunkan negara ataupun menyelesaikan apa-apa isu ataupun masalah dengan baik. Jadi bagi saya, kekekokan itu tak ada dalam diri saya. Dan bagi kami di Dun Labu ni, kami amat ternanti-nanti dan semua penuh bersemangat. Hari ini 6 PDM, hari-hari PDM kita ada orang, setiap malam ada orang sampai pukul 1 pagi, dan saya rasa ini kali Labu insya-Allah kita akan bekerja bersungguh-sungguh dan kita pastikan bahawa Barisan Nasional akan menerajui Dun Labu insya-Allah. Baik, apa yang berlaku di Johor ialah apabila Yang Amat Menteri Besar membubarkan Dewan dan mengumumkan Johor akan go solo. Ini memberi peluang kepada rakyat negeri Johor untuk memilih antara A atau B. Antara C atau D. Di mana kejelasan tentang parti mana yang mereka nak pilih itu ditawarkan dengan secara nyata. Tak macam di Sabah, tak macam dulu bila kita buat kajian perpaduan, nak kata lelaki pun bukan, nak kata perempuan pun bukan kan. Dia keliru. Keliru. Jadi rakyat keliru kan. Sebab itu kalau kita tengok keputusan di Sabah, UMNO pun keputusan tak bagus berbanding sebelumnya. Pakatan Harapan pun lagilah corot. Tetapi di Johor, kalau kita tengok akibat daripada kejelasan ini, jumlah majoriti naik. Johor mendapat majoriti 4/5 daripada 3/4 naik kepada 4/5.
ini memberi peluang kepada pengundi. Ya. Pada pandangan Wan, Ya. dengan mungkin demografi dan komposisi agak berbeza dengan Johor, Ya. apakah kejelasan ini akan membantu jentera untuk meraih lebih banyak kepercayaan daripada pengundi-pengundi? Dia apa yang berlaku, Datuk, antara Johor dan Negeri Sembilan ni, dua negeri ni dia adalah berbeza. Berbeza daripada segi Barisan Nasional menghadapi pilihan raya hari ini dengan keadaan yang bukannya kerajaan. Dan di Johor menghadapi pilihan raya, dia ada incumbent ataupun kerajaan. Jadi dua situasi yang berbeza. Jadi pada kami terpaksa menghadapi pilihan raya ni dalam keadaan yang sukar ataupun yang missionary tak ada bersama kami. Jadi kita kena berusaha 2 kali ganda, 3 kali ganda lagi kuat daripada Johor. Dan bagi saya, kemenangan di Johor tu adalah umpama inspirasi ataupun semangat untuk jentera-jentera Barisan Nasional ataupun yang akan menarajui lah pilihan raya ni untuk kita memenangkan di Negeri Sembilan. Dan dalam masa yang sama juga, impact daripada keputusan PRN di Johor ni boleh mempengaruhi jugalah sedikit sebanyak kepada pengundi-pengundi yang akan mengundi di Negeri Sembilan nanti pada PRN ke-16 di Negeri Sembilan pada 1 bulan 8 nanti, Datuk. Baik, kalau di Johor, MCA mendapat kepercayaan semula masyarakat Cina. Betul. Dan mereka merampas 3 kursi daripada parti DAP kembali kepada MCA di samping kursi-kursi yang mereka menang. Ada 8 kursi yang mereka menang, ada 4 kursi yang MIC menang. Tapi di Negeri Sembilan ni, dengan senario yang berlaku, apakah rasa tak puas hati masyarakat Cina itu nanti mampu menggugat 11 kerusi yang dimenangi oleh DAP di Negeri Sembilan? Apa yang saya lihat, Datuk, tu macam saya cakap awal tadi kan, berbezanya Johor dengan Negeri Sembilan. Di Johor ni dia kerajaan yang memerintah, dan keadaan di sana mungkin pengundi-pengundi Cina ataupun yang bukan Melayu ni dia merasakan selesa dengan apa yang telah berlaku di Johor. Jadi apa yang kita nak bawa, kalau diberi peluang kepada Barisan Nasional di Negeri Sembilan, kita pun akan buat sebegitu juga. Apa yang boleh kita tawarkan, kita mewujudkan apa yang telah Datuk Seri Najib tinggalkan dulu kan, sebagai macam satu Malaysia, kita hidup dalam harmoni, boleh berniaga. Bila saya kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan yang bangsa Cina yang berniaga, dia pun mengeluh juga dengan apa yang berlaku hari ini. Contoh, minyak diesel. Itu hari tiba-tiba naik sampai RM6. Tapi bila nak pilihan raya, dia turunkan. Boleh lah pula Boleh lah pula. Dah jadi macam, tu dia cakap, ini semua dah temberang. Jadi bukan kita yang cakap. Ini daripada peniaga-peniaga. Boleh turun naik sesuka hati. Padahal harga minyak dunia dah turun lama dah. Tapi baru hari ini dia turunkan sebab nak menghadapi pilihan raya. Itu yang saya cakap. Saya harap pengundi-pengundi yang ada hari ini, khususnya pengundi Cina ni, kembalilah kepada Barisan Nasional. Berilah kepercayaan kepada MCA maupun MIC untuk kita membina kerajaan yang telah lama kita buat dan pengalaman yang cukup bagus yang ada pada Barisan Nasional untuk kita memerintah semula, Datuk. Baik, kalau di Johor kita melihat pertandingan seolah-olah kerajaan persekutuan melawan kerajaan negeri. Tetapi di Negeri Sembilan dia agak berbeza kerana kita akan berhadapan dengan kerajaan persekutuan dan jentera kerajaan negeri bergabung akan menentang kita ni yang sebagai minoriti di Negeri Sembilan. Apakah dengan keadaan ini Irwan ada keyakinan kita mampu untuk mendapat kejayaan dengan keadaan serba kekurangan? Kerana kita bukan kerajaan, kita melawan kerajaan negeri dan kita berlawan dengan kerajaan persekutuan. Tak takut ke kali ni? Tok, kita kalau kita fikirkan apa yang kita tak rasa lepas 2018 tu, Tok, macam-macam yang berlaku apabila kita kalah dengan keadaan kita ditekan, UMNO ditekan. Jadi kita pernah bergabung satu ketika dulu, Tok, Mufakat Nasional, Datuk ingat tak? Bermulanya di Cameron Highland. Yang orang cakap susah lah kita nak menang, Tok. Kita menang. Kan? Jadi kita pun bukan kita orang cakap hanya semata untuk kita bergabung untuk kita menang.
bab kata Datuk tadi, tak takut ke kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri akan menekan kita tanpa kita ada apa-apa machinery sekarang. Jadi bagi saya, dalam masa yang sama pun, kerajaan persekutuan pun ada juga menteri-menteri daripada UMNO. Dan bagi saya tak takut untuk mengatakan bahawa yang perform, menteri-menteri yang perform adalah daripada UMNO. Berbanding dengan kawan kita yang sebelah ni kan, memang saya pun tak berapa nampak apa yang dia buat. Jadi kalau kita nak ulas berkenaan dengan apa yang berlaku, inilah titik permulaan bahawa kalau rakyat nak bangunkan semula negara, negeri kita ni bermula dah Johor. Okey, sekarang bagi kepercayaan ataupun beri peluang semula kepada Barisan Nasional di Negeri Sembilan untuk kita memerintah semula di Barisan Nasional di Negeri Sembilan, dan selepas ini kita pastikan bahawa di federal nanti kita akan rampas semula untuk menubuhkan kerajaan Barisan Nasional itu. Dan kita kena fikir juga, kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa orang dah nampak Datuk. Rakyat dah nampak. Kalau saya tengok, saya selalu main FB tu. Saya tengok FB pun dalam Malaysia Gazette ke ataupun mana-mana medium yang page yang dikeluarkan oleh media-media ni, saya tengok bila PM kita keluarkan kenyataan, banyak emoji gelak. Saya cakap ni apa dah jadi negara kita ni? Kelakar sangat ke? Kelakar ke? Saya cakap apa salah orang gelak-gelak kan ni? Padahal kita punya PMS ni bercakap dengan penuh emosi, dengan serius tu, serius. Tapi kenapa rakyat kita gelak tu? Nasib baik dia tak cakap, "Woi, jangan gelak-gelak. Saya serius ni." Itu yang saya pun jadi daripada rentetan itu tu, saya cakap saya yakin tu, kita tak risau. Kita harap Barisan Nasional ni kembali kepada di Negeri Sembilan, kembali kepada Barisan Nasional semula, dan insya-Allah rasa tak lama lagi lah pun akan PRU juga dalam setahun lebih lagi kan. Tak lama tu. Jadi apabila negeri ni dah bersedia bersama Barisan Nasional, tak ada masalah untuk kita mentadbir. Sebelum ni pun kita pun boleh mentadbir dengan baik. Jadi itulah yang boleh saya bagi pandangan berkenaan dengan apa yang berlaku di antara negeri dengan federal itu kan. Baik, satu lagi persoalan menarik. Hari ni hari Selasa. Hari Selasa, berapa bulan? 14 hari bulan. Berlaku satu lagi drama. Kadang-kadang kita Pakatan Harapan ni kita panggil dia Drama King. Satu lagi drama yang berlaku di negeri Melaka, di mana DAP menarik diri keluar daripada kerajaan negeri. Dan beliau mengatakan ahli Parlimen Kota Melaka yang mengetua EPC tadi, dia mengatakan bahawa ahli-ahli majlis semua juga jawatan-jawatan yang diberikan oleh kerajaan negeri, DAP akan keluar, akan meletakkan jawatan. Jadi semasa berlaku apabila Tok Jalal dan 14 Dun membuat keputusan untuk menarik sokongan, kita dilabel sebagai khianat, sabotaj, menggugat kestabilan, tikam belakang dan sebagainya. Tetapi apa kita nak cakap kepada DAP dengan apa yang mereka buat di Melaka? Komen Wan. Kalau kita tengok tu, dia cakap bila UMNO tarik diri, dia cakap pengkhianat. Tapi hari ni dia pula tarik diri. Habis tu bukan pengkhianat ke? Kalau kita lihat begini, lepas tu saya terbaca tadi, betul tak betul saya tak pasti tu, tapi saya terbaca dia cakap kalau di Negeri Sembilan BN menang, DAP federal akan tarik sokongan kepada kerajaan. Jadi saya tengok apa yang saya lihat hari ni umpama macam dah ugut-mengugut pula tu. Apa yang berlaku hari ni umpama seperti dia takut dengan apa yang berlaku ke? Kan? Adakah dia nakkan PRU ni berlaku segera ke? Saya nampak bibit-bibit begitu dah berlaku. Sebab bila dia dah tarik, kalau dia dah tarik sokongan di Melaka, saya rasa mungkin masih lagi kerajaan negeri tak jatuh. Tak ada masalah. Cuma saya rasa apa yang berlaku di Negeri Sembilan hari ini, kemungkinan yang kalau apa yang DAP ahli parlimen cakap dia nak tarik diri, tak tahulah apa yang berlaku lagi lepas ni. Kan? Kalau dia nak betul-betul nak PRU, lagi bagus. Kan? Sebab saya rasa rakyat dah ada dalam fikiran dia, dah ada dalam hati dia apa yang dia nak pangkah lepas ni. Kan? Yang saya nampak. Sebab masa pilihan raya kat Johor tadi, jalan jam tu, susah. Orang nak balik Johor jalan sesak. Orang jalan Labu pun jam tu. Oh, sini pun jam juga? Sini pun jam. Dia highway dah jam, dia ikut jalan lama. Ikut jalan dalam. Saya nak pergi nilai pun dah kat setengah jam tu. Biasa 10 minit. Wah, saya dah tengok, wah, Pakatan Harapan dah tulis.
Wah, kalau jalan jam ni confirm menang lah. Merah Johor Bahru. Merah Johor Bahru. Merah. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Itu saya cakap, hari ni rakyat dah bijak, rakyat dah sedar bahawa apa yang Pakatan Harapan buat dah tak boleh terima lagi oleh rakyat Malaysia tu. Dan kita minta lah kepada semua, janganlah menekan-nekan Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini istilah orang muda ni Jangan menekan-nekan Yang Berhormat Perdana Menteri. Banyak lagi tugasan beliau yang belum selesai, banyak lagi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan masa yang banyak lagi berbaki. Jadi tindakan untuk tarik-menarik ni hanya memberi tekanan dan beban kepada Perdana Menteri, kerana ini mengganggu urusan pentadbiran. Betul. Jadi kalau macam Johor dah memang about time, dah lebih 4 tahun. Betul. Bolehlah nak bubar. Tapi macam di Negeri Sembilan, siapa suruh bubar kan? Siapa jadi MB? Ya, betul. Jadi MB tu Tok Min. Yang korang pergi panggil press tengah malam tu nak bubarkan tergesa-gesa. Tapi sempatlah pula tergesa-gesa. Sempatlah pula 180,000 dia lulus siang ya. 3 bulan tu. 3 bulan. 3 bulan 7, 8, 9 tu. Jadi pada kita lah kan, janganlah gopoh. Tak perlu gopoh-gopoh. Gopoh ni kerja syaitan. Jadi satu lagi yang kita nak sebut, kalau kita serius nak menjaga kestabilan, tak perlulah nak tarik diri. Bukannya BN halau DAP keluar daripada Melaka. Ini tindakan yang kita katakan nak menekan-nekan Perdana Menteri. Tak baiklah macam tu. Tapi apa boleh buat, walaupun PM dah menasihatkan supaya tangguhkan dulu sampai lepas PRN. Tapi pada saya, kalau setakat nak tangguh, tak bagi kesan apa dia. Kau nak jalan, kau jalan je lah. Selamat tinggal Romeo. Selamat tinggal. Jadi kerajaan negeri okey je, tak jatuh pun. Cumanya yang kita kesal tu, kamu bagi pressure kepada Perdana Menteri, tak bagus. Kenapa? Walaupun kita berbeza parti Wan, Perdana Menteri adalah Perdana Menteri kita. Ya, betul. Kan? Menang ke atau kalah, beliau tetap menjadi Perdana Menteri. Jadi hormat sikit kepada Perdana Menteri kita. Jangan kita bagi dia unnecessary pressure. Banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan. Betul. Walaupun Melaka dah sama juga about time. Jadi hentikanlah drama king ni. Kalau kau keluar pun hari ini bulan Julai, mungkin pilihan raya akan diadakan dalam bulan Oktober, November. Itu diumumkan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jadi pada saya, semua dah tahu. Alah, kalau setakat kau keluar untuk berapa bulan, tak ada hal lah. Tak jadi apa pun. Tak jadi apa dah. Janganlah berlakon lebih-lebih kan. Nanti dihukum oleh rakyat di negeri Melaka, susah pula. Betul. Jadi itu yang berlaku. Banyak benda yang menarik lah. Banyak drama ni. Banyak drama. Jadi satu lagi Wan, untuk Negeri Sembilan ni, kalau saya nak tanya soalan terakhir ni lah. Bagaimana mood rakyat sebenarnya? Kalau kita tengok mood di Johor tu, memang berapi-rapi lah rakyat dah, sampai jam jalan. Wan cakap tadi kan, semangat balik kan. Kita dah cakap yang balik tu orang nak undi BN. Kau tak percaya, sampai pukul 4 petang buat live. Jalan jam, ramai yang nak undi PH. Nak merahkan Johor Nak memerahkan Johor. Come on lah, come on. Jangan duduk dekat office, jangan duduk dekat bilik hotel membuat culaan, membuat tinjauan. Turun ke lapangan. Rasa denyut dari rakyat. Barulah kau tahu. Betul. Di Negeri Sembilan, bagaimana moodnya? Di Negeri Sembilan tu, apa yang saya lihat, saya rasa kali ini pengundi akan keluar lebih ramai daripada sebelum. Sebab orang Negeri Sembilan itu, dia pantang diusik gajo tu. Gajo dia jangan diusik. Undang dia jangan diusik. Undang tu gajo, jangan diusik. Ibarat mak ayah kita, kalau orang halau mak ayah kita keluar rumah, mesti anak-anak marah. 24 jam pula tu, serta-merta. Jadi, apa yang akan berlaku 1 hari bulan 8 ni, bagi saya lah, pengundi di Negeri Sembilan akan terjemahkan bahawa orang yang tak sepatutnya mencampuri urusan adat, kau jangan campur. Kau duduk dan diam. Jangan kau pula, orang cakap macam ni lah, Luk ni tak sepatut kau campur lah urusan adat ni. Apalah kau nak cakap-cakap kan. DEP ni tak payah. Jadi apa yang saya nampak, momentum yang ada di Negeri Sembilan ni, memang totally termasuk anak muda tolak DEP. Jadi
itu bukannya kita boleh tengok di media-media sosial kan, di page-page negeri apa yang kita di-up-kan. Macam apa yang berlaku kepada PMX juga. Itu juga yang berlaku di Negeri Sembilan. Dan dalam mood hari ni tu, yang saya lihat di Labu ni terlalu agresif tu. Panas. Panas kat Labu ni tu. PDM Tiroi itu tu, yang sebelum ni BN punya bilik gerakan, yang orang cakap suam-suam itu. Tapi hari ni tu, belum lagi penamaan calon tu, malam-malam 30 orang, 40 orang duduk. Saya satu pagi call, bang ada mana bang? Ada. Bang jom minum, pukul 1 pagi. Ni hari besok nak kerja ni. Dia orang punya mood tu. Saya dah rasa lain dah ni. Saya buat, saya cakap, you all ketua muda, you buat lah. Bakar-bakar santai. Kita tak ada ucapan apa tu, kita makan. Penuh tu anak muda. Tu saya cakap, kali ni tunggulah bahawa anak muda akan tunjukkan apa yang sebenarnya yang dia orang nak. Dan dia akan bagi ingatan bahawa raja-raja jangan diusik. Itu yang paling penting tu. Baik, itu satu perkara yang sangat valid dan sangat tepat ya, kerana kami yang bergegas dari Johor ke Negeri Sembilan untuk meninjau persiapan PRN ni, kita boleh melihat kalau di Johor memulakan tsunami, dan di Negeri Sembilan ni kita sudah nampak gelombang dan riak-riak untuk dari gelombang tunggu masa untuk menjadi tsunami. Sama ada jadi tsunami atau tidak, kalau kita ikut kejadian alam sunatullahnya, hanya Allah yang tahu. Kita tak boleh sombong, kita kata tsunami di Johor, tsunami lah yang akan berlaku di Negeri Sembilan. Tsunami yang berlaku akan menggerakkan gelombang di Negeri Sembilan. Sama ada dari gelombang dia akan mencetuskan tsunami sekali lagi di Negeri Sembilan. Itu kita serahkan kepada rakyat semua yang akan membuat keputusan. Hari, 1 hari bulan, bukan lagi orang politik yang nak menentukan. Hey, ikutlah cakap aku, dan yang berkuasa. 1 hari bulan bukan lagi milik kamu. Ini orang politik cuba dengar. 1 hari bulan adalah milik rakyat. Dan rakyat akan menentukan. Rakyat akan menggunakan kuasa mereka. Selama hari ini mereka diam. Selama hari ini mereka telan je semua. Diberlakukan kepada raja-raja mereka sebegitu rupa. Mereka diam, mereka telan. 1 hari bulan adalah 1 hari keramat yang akan menentukan bagaimanakah rupanya gelombang yang akan melanda Negeri Sembilan. Kita tak nak mendahului, kita serahkan kepada kebijaksanaan pengundi yang ada di Negeri Sembilan. Mudah-mudahan negeri ini akan menjadi makmur. Mudah-mudahan kita doakan akan mendapat menteri besar yang baru, InsyaAllah, yang boleh mentadbir dengan pasukannya dan boleh menyelesaikan kerumitan, kekusutan yang ada dan membawa kemakmuran dan juga kestabilan. Yang ini kita pun dah dengar cerita pasal ada lagi nak ada persefahaman dengan PAS. Ini satu perkara yang tak boleh kita tutup, yang sedang berlaku. Dan sejauh mana ianya akan memberi kesan, wallahualam, bergantung kepada kebijaksanaan kedua-dua pemimpin parti. Kita pun masih belum nampak sejauh mana perkara ini nak direalisasi. Tetapi apa pun, pada saya, rakyat di bawah sudah pun bersatu. Kalau antara UMNO dengan PAS ni belum ada kata putus persefahaman macam mana. Tetapi saya yakin dengan apa yang berlaku di bawah, rakyat sudah pun menyatukan diri mereka. Minta one comment yang poin yang terakhir. Ya Datuk, kalau kita lihat apa yang berlaku dengan situasi isu-isu semasa di Negeri Sembilan ni, bagi saya apa yang nak diundi pada 1 bulan 8 pun semua pengundi dah tahu dah. Semua dia dah set dalam kepala dia apa yang dia nak buat. Dan dia dah lihat bagaimana Tok Mat buat dan bagaimana Tok Min buat. Jadi saya rasa inilah masa, inilah ketika dia yang dia akan buktikan bahawa gata-gata yang saya nampak akan kembali semula kepada Barisan Nasional. Dan insyaAllah 1 bulan 8, mudah-mudahan Allah angkat doa-doa kita, Barisan Nasional akan menarajui kerajaan Negeri Sembilan tu. Dan insyaAllah kita tunggu pengumuman calon oleh kepimpinan UMNO Barisan Nasional besok. Besok mungkin bila kita siarkan rakaman ni, masa tu sedang diumumkan. Dan kita pun tak tahu siapa yang akan terpilih. Apa pun kita mendoakan
InsyaAllah. Semua yang berhasrat untuk menjadi calon bertanding, Allah makbulkan doa-doa mereka dan semoga mereka dapat menggalas amanah dan tanggungjawab yang diberi dengan sebaik-baik yang mungkin. Kita akan continue support dan kita minta pada kawan-kawan dalam kajian perpaduan, stay cool. Ini state election, bukan nak merubah kerajaan yang ada di federal pun. Jadi kita baik-baiklah kan, silaturahim antara kita ni dah berjalan baik dengan kawan-kawan yang ada dalam Perikatan Nasional sekalipun. Pernah duduk dalam UMNO dulu kan. Jadi dah mereka yang berada di luar yang nak balik semula, welcome back, welcome home to Rumah Bangsa. Rumah Bangsa. Selamat datang, selamat kembali. Kerana dalam banyak-banyak parti politik hanya UMNO yang menjamin kestabilan dan mengalu-ngalukan kehadiran anda semua. Jadi belum terlambat, kembalilah ke Rumah Bangsa. Kita kuatkan penyatuan ummah dalam UMNO itu sendiri dan juga dengan masyarakat Malaysia seluruhnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Irwan. Waalaikumsalam, sama-sama.